ni ada cerita baru dalam minggu ni, dalam sekitar minggu ni. Ada satu orang, dia call, dia beritahu, saya pendek cerita, saya ringkas cerita je. Dia ada anak perempuan. Anak perempuan dia ni ada menjalinkan hubungan dengan satu orang lelaki. Lelaki tu duduk di selatan tanah air. Dan dia ni wilayah utara lah anak perempuan dia ni. Tapi ada isu apa, menjalinkan hubungan tu maknanya berkasih lah. Bahasa orang sekarang boyfriend, girlfriend lah. Tak kahwin pun. Okay. Benda tu memang tak betul pun. Nak beritahu dulu, disclaimer, benda tu tak betul. Saya tak setuju pun benda tu, tapi nak tahu masalah mereka tu apa. Jadi yang perempuan ni macam dah nak break, tak nak terlibat lah dengan lelaki ni. Sebab ada beberapa isu lah. Antaranya isu baran pun salah satu juga lelaki tu. Walaupun boyfriend tapi dia ada baran dia. Dan ada beberapa benda attitude dan moral issue lah. Okay, jadi bila mana perempuan ni dia macam nak break up, nak break lah, tak nak dah ada apa-apa hubungan special. Jadi lelaki tu dia macam frust, dia tak boleh terima. Dia travel daripada selatan tu mari ke utara, tidur rumah perempuan tu. Rumah perempuan tu ialah rumah mak ayah perempuan tu lah. Mungkin dia dah kenal rapat apa semua, mak ayah dia pun macam dah okey. Okay. Jadi mak ayah dia jadi segan nak halau sebab dia dah mulai mengacau ketenteraman anak perempuan dia ni sehingga nak kerja pun macam terganggu. Sekarang ni kan, lelaki tu dia mari rumah parent tu. Perempuan tu duduk rumah mak ayah ni lah. Okay. Jadi mak ayah dia tu macam mati kutu, tak reti nak beritahu untuk anak perempuan dia ni, nak beritahu anak perempuan dia tak suka dah dekat lelaki ni. Jadi janganlah duk kacau dia, boleh balik tempat asal, jangan duduk sini lagi. Problem dia gitu. Okay. Jadi dia call lah, dia nak suruh saya jadi orang tengah, nak kena beritahu dekat lelaki tu. Saya tak tanyalah, tapi kita malas lah nak judge lagi awal-awal, tapi balik fikir tanya 2-3 orang kawan, tanya isteri saya pun kata, apa benda yang kita duk perasan ialah wali tu dia tak reti nak buat apa. Ayah tu duk ada lagi. Saya berapa kali tanya, ayah dia tak boleh nak halau ke? Sebab ni kita dah incas mengganggu ketenteraman. Dia nak suruh kita, dan saya pun duk terfikir, kok manalah dia punya idea tu terlintah, nama aku dia terlintah. Punya ramai orang boleh selesai masalah polis ke apa, mari nama. Saya duk fikir malam-malam, kok mana dia boleh terlintah nama kita? Kita yang boleh jadi penyelesai. Saya duk fikir, dahsyat. Kuasa wali tu dah drop dengan sebab dia tak reti nak marah. Saya duk fikir, kalaulah saya tengok watak ayah saya lah, kalaulah benda tu berlaku kepada adik-beradik perempuan saya, dengan watak ayah saya tu, dah berabuk dah lari lelaki tu pada rumah, tak sempat tidur semalam pun kalau mari dengan niat macam tu. Ni 5-6 hari dah duduk situ. Saya tak berani nak marah lah. Kena marah, itu ialah ketenteraman anak perempuan dia. Kena marah, situ kena marah, situ perlu marah. Betul kita hormat tetamu, kalau dia mari sehari, lepas pada tu kita kan boleh perasan anak perempuan kita mesti akan beritahu kat kita, ayah yang datang ni ada ni macam ni. Tak kita macam nak buat macam mana, sabar lah. Dalam rumah kita. Itu dalam rumah kita. Dia bukan datang duduk hotel mana-mana, dia dah duduk dalam rumah kita. Rumah kita. Jadi ini yang disebut sebagai hilangnya qawwam ataupun hilangnya kelakian. Kejantanan tu hilang. Saya duk terfikir, sampai tahap tu masyarakat hari ni, dia punya kata apa, sensitivity untuk anak dia sendiri pun dia tak boleh nak backup. Tak boleh nak backup. Yelah, saya cuba untuk faham isu, tapi saya kesian juga dengan perempuan tu apa semua. Sebab hari ni parenting ni, keibu bapaan ni ialah masalah yang global sedang berlaku. Dia ibu bapa yang dysfunction, ibu bapa yang hilang fungsi. Sebab itulah mungkin Nabi sebut dalam hadis kan, antara tanda-tanda kiamat ni, ibu bapa melahirkan tuan. Kita jangan faham ibu bapa melahirkan tuan ni anak deraka, tak. Tapi ibu bapa yang tak boleh jadi penyelesai dah, tak boleh.
Cuma dia tak boleh nak hadirkan marah dia. Situ tu dia perlu dah marah. Sebab anak dia dah beritahu dah. Dia tak nak pada lelaki ni. Lelaki ni ada problem ni. Ayah kena ambil take over lah. Kena ambil peranan sebagai wali. Wali, anak perempuan itu di bawah jagaan kita. Kena buat ni dia cari orang, dah lah dia cari ustaz. Apa kaitan saya nak kena pergi marah satu orang? Saya terpaksa kena kumpul kekuatan jadi cengih untuk pergi jerkah kawan tu lah, bahasa mudahnya. Jadi saya dilantik. Jadi baik aku jadi wali anak hang terus. Bahasa mudahnya. Jadi, tapi itulah realiti yang kita kena hadap. Realiti ialah mungkin dia ada mindset masyarakat kita ni, ustaz boleh tolong kot. Masuk hantu panggil ustaz, tak ada duit pun cari ustaz kak. Tak boleh urus anak pun cari ustaz. Last sekali kena scam dengan ustaz. Saya duk terfikir. Sebab saya pernah ada dengar kes macam ni kak. Ada seorang kawan saya cerita. Dia kata pernah berlaku ni pada seorang ustaz ni. Dia buat apa? Dia kahwin dengan perempuan tu. Dapat kat ustaz tu pula. Saya duk fikir kalau aku ni jahat, aku dapat dah. Tapi saya tak tengok muka perempuan tu semua. Saya pun tak berminat untuk lapar. Tapi saya duk fikir kemarahan itu perlu ada untuk seorang ayah tu untuk backup. Ini keselamatan anak hang dalam rumah sendiri. Sekarang ni dia bukan mengganggu ketenteraman di luar, dalam rumah sendiri. Saya duk sembang dengan kawan-kawan, dia kata, tak boleh terlibat lah hang ni. Tak ada kena-mengena. Mereka kena call polis sebenarnya. Tapi kalau ayah tu dia gagah, dia carilah golok ke apa dalam rumah dia, buat amaran je dulu. Jangan tetap terus dia masuk jail pula. Bagi amaran, hang balik sekarang. Kalau hang tak balik, aku belah dua hang sini. Sebab budak tu muda, umur 20-an baru. Dia gopoh. Kalau nak pakai kaedah keras lah, ataupun ajak dia bercakap sampai terganggu kerja dia, fikir, hang ni muda lagi, cuba fikir bagi waras, bagi rasional sikit. Betul ke tindakan ni? Bagi fikir balik. Kalau betul nak jadi lelaki yang betul-betul nak bertanggungjawab terhadap wanita, bukan buat macam ni cara dia. Bukan etika kelakian, bukan seperti ini. Tapi nak katanya ada orang dia mati kutu, dia tak boleh buat apa. Ar-rujulah, kelakian itu telah hilang. Ni bukan setakat tak boleh kawal marah. Tak ada apa, dia macam mayat hidup yang tak ada apa-apa fungsi dah. Hidup tapi tak boleh buat apa-apa. Realiti yang berlaku sekarang. Jadi kita doalah supaya masyarakat kita ni dibaiki daripada benda-benda macam ni. Moga Allah Ta'ala baiki masyarakat ni ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih rasional, berfungsi pada tempat-tempat yang dia perlu berfungsi. Jadi kita selesai untuk malam ni di situ. InsyaAllah kali yang akan datang kita akan sambung hadis yang ke-28, mengekspresikan perasaan. Ya. Last dia update, dia kata lelaki tu dah balik ke negeri dia, tapi dia tak report polis lah. Saya tak tahu kenapa dia tak ada idea nak boleh report polis tu. Tak tahu, takut apa. Cuma ending dia kata dah balik. Saya pun kata dah selesai, dah balik. Saya tak payah terlibat apa-apa lah. Okay, habis macam tu lah. Okay.